Lepas ni, sini, masjid. Apa dia? Lepas ni, Tak ada, hari ni tak ada. oh yang tak ada. Okay. Kita dah start live. Sekejap, kita tengok balik mana dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test mic, audio, check audio. Dia dengar tak? Oh, sekejap. Kamarul, tolong sekejap. Muka Ustaz terkeluar, tarik sikit belakang. Okay. Dia terkeluar. Okey. Nampak muka Ustaz lah. Muka abang buat apa? Oh, bukan bawa mutawif. Bukan bawa grup ni. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar tu check audio. Dengar tak? Test mic. 1, 2, 1, 2. Ada on Ustaz punya mic. Cun. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita alhamdulillah hari ni bersama Kaswa Travel. Saya Azmi Zaki. So kita sedang berkempen untuk mempromosikan pakej Umrah Ziarah Al-Aqsa, Umrah Ziarah Al-Aqsa dan Aman. Pada trip ni yang akan diadakan pada 29 September hingga 13 Oktober 2025 ini. So bersama kita pada pagi ni, pada tengah hari ini, Ustaz Hambali Abdul Rahman yang akan membawakan trip ni pada 29 ni. Beliau salah seorang mutawif kita, mutawif Kaswa yang pernah bawa trip umrah kita, yang pernah bawa trip Aqsa umrah juga sebelum ni, dan pernah juga bawa jemaah kita ke Turki dan Turki umrah masa tu kan? Turki umrah, betul. Turki umrah, Aqsa umrah. Baghdad umrah belum kita Oh, Baghdad belum lagi. Kita akan datang insya-Allah Baghdad umrah, Uzbek umrah. Oh, Uzbek menarik. umrah insya-Allah. Uzbek umrah. Uzbek pun menang Ustaz pergi sekali. Uzbek, Ustaz pernah bawa pergi Uzbek. Swiss belum Swiss makna. Swiss mana? Swiss makna. Belum dapat offer lagi. Baik Ustaz. So insya-Allah Ustaz boleh ceritakan sikit tentang kempen yang kita nak promosikan ni, Umrah Aqsa yang kita akan adakan pada 29 September ni, cuti sekolah bersama. Sekarang ni kita dah dapat lebih kurang 25 orang rasa tak silap. Dah hampir penuh dah tu. Cuma untuk umrah dah penuh, dan pada trip ni kita ada dua grup. Satu grup akan Umrah Aqsa dan satu grup Umrah Aqsa Aman sahaja. Dan dia akan balik ke mana kita panggil dipecahkan dua grup lah. Dipecahkan dua grup. Dan maknanya selepas Aqsa tu, dia satu grup akan terus ke, maknanya selepas Aqsa dan Aman, satu grup akan terus perjalanan ke Umrah, satu grup lagi akan balik ke Malaysia. Oh, okey. Ustaz, kenapa Masjidil Aqsa Ustaz? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Abang Azmi kita, orang kuat Qaswa. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tim Qaswa Travel untuk makluman kepada semua follower. Qaswa ni dia punya office utamanya adalah di Johor Bahru, kerana owner kita ataupun rangkap CEO juga, iaitu Datuk Najib dan juga Datin Khadijah kita
masa tautannya di Johor. Jadi dia punya main office dia pun di Johor. Dan kenapa saya banyak terlibat dengan Koswak, sebab saya orang Johor. Dan lebih lagi apabila office dia dekat dengan tempat saya lah. Alright. Jadi kalau kita lihat progress Koswak, kalau kita boleh tengok di Facebook ataupun di TikTok, Koswak ni dia cuba berjalan dengan cara yang berbeza ataupun cara yang menarik, iaitu tempat-tempat yang bagi saya mungkin pada Datuk Najib tu sendiri berkenaan dengan tempat yang berkat gitu. Tempat yang beliau susun ataupun Koswak susun khususnya adalah kalau kita tengok satu masa satu ketika Uzbek Koswak jadi orang utama atau istilahnya bang? Antara pioneer lah untuk uruskan Uzbek. Dan diberi kepercayaan pada kedutaan di Uzbek kan. Okey. Kemudian saya tengok juga Koswak mulakan juga dengan Baghdad. Saya rasa setakat ni ada satu orang guru kita iaitu Syekh Abu Zaki yang pernah diuruskan oleh Koswak. Jadi tempat-tempat yang berkatnya ataupun yang menarik perhatian untuk kita kaji berkenaan dengan sejarah, itu mungkin antara satu matlamat yang difokuskan oleh Koswak. Okey. Jadi kalau ditanya kenapa Aqsa, kita tahu bahawa ataupun kita pegang kepada negara lah, tapi kita sebut Aqsa. Okey. Kalau disebutkan kenapa Aqsa menjadi pilihan untuk kita pergi, ada satu hadis Bukhari dan Muslim yang Nabi pernah sebut, la tashuddur rihal, jangan kamu bersusah payah dalam berrihlah. Maknanya kalau kita keluar musafir ni, Nabi sebut jangan kamu bersusah payah melainkan 3 negara ataupun 3 masjid. Nabi sebut dalam hadis. Pertama Nabi sebut Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, dan kemudian Masjidi, iaitu Masjid An-Nabawi lah. Oleh sebab ada hadis yang Nabi sebut tentang jangan bersusah payah untuk pergi ke 3 masjid ni, dan salah satunya Aqsa. Jadi tak nak kita sebagai umat Nabi ni, dia kena ada satu misi, target kita kena sampai juga. Jadi maknanya kenapa Aqsa? Kerana itu yang Nabi Nabi sebut dalam hadis. Kalau kita ikut daripada sejarah lampau lama, daripada Nabi Ibrahim lah khususnya. Nabi yang tapak Aqsa ni adalah diletakkan oleh Nabi Adam. Kemudian diberikan kepada pemerintahan di zaman Nabi Allah Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim buat masjid ataupun binaan di Mekah, Kaabah, dan kemudian letakkan tapak di Masjid Al-Aqsa. Poin ni adalah dua-dua tu tanah wakaf. Jadi kehadiran kita di Palestin, satu oleh sebab Aqsa, pertama adalah berkaitan dengan arahan ataupun permintaan Nabi. Kedua, kita kena faham tanah ni tanah wakaf. Kalau kita nak faham tanah wakaf ni apa maksudnya? Contoh, sekarang ni di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi kan Saudi, ya bang? So yang jaga dia sekarang adalah kerajaan Saudi di bawah pimpinan King Salman kita, Raja Salman. Kalau takdirnya Saudi buat keputusan kami tak nak urus dah Mekah ke Madinah, kami tak nak urus dah. So dia tak boleh jual tanah tersebut ke tempat orang lain. Sebabkan gazet tanah tersebut adalah tanah wakaf. Sama juga dengan Aqsa. Jadi kalau kalau kita lihat tak ada sesiapa pun nak uruskan, ataupun pihak kerajaan sana ke ataupun sesiapa pun tak nak ambil alih dah dalam pengurusan, dia tidak boleh diserahkan kerana dia telah diwakafkan di zaman Nabi Ibrahim. Okey. Kalau kita turun ni cerita sikit tentang sejarah sebelum kita fokus tentang Aqsa. Jadi kemudian dia turun di zaman Nabi Musa, kalau tak silap dia Nabi Musa. Nabi Musa pernah bawa semua Bani Israel ke tanah Aqsa. Kan dalam ayat Quran apa, inna fiha qauman jabbarin, cerita tentang Nabi Musa nak masuk tapi ada apa satu kaum jabbarin kan. Tapi Nabi Musa adalah salah satu nabi yang tak sampai ke Aqsa. Tu kena tahu tu. Tapi Nabi Musa bawa semua umatnya pergi ke Aqsa untuk jaga tanah wakaf tu. Di zaman Nabi Isa sama juga.
Nabi Isa pernah marah. Dalam satu riwayat, Nabi Isa terbalikkan meja sebab Bani Israel atau orang Nasrani pada waktu tersebut main judi dekat Masjid Al-Aqsa. Jadi maknanya perbuatan daripada cerita daripada dulu sampailah Nabi Isa, turunlah sampai Rasulullah. Nabi, walaupun Nabi tidak pergi ke Aqsa secara mastautin, maknanya Nabi pergi Aqsa atas Isra' Mi'raj saja. Tapi Nabi pernah sebut dalam hadis, kata Nabi, kalau boleh kamu sumbang minyak tanah untuk hidupkan api di Aqsa, kamu kena berikan. Jadi atas sebab yang Nabi pernah sebut, maknanya di zaman Nabi orang kena bagi minyak tanah. Jadi kita hari ini bersama dengan Qaswa, kita cuba aturkan untuk sama-sama, bukan sekadar minyak tanah kita bagi, tapi kita bagi mungkin semangat, mungkin keseronokan orang Aqsa sendiri, orang-orang di sana yang menanti sebenarnya di mana saudara-saudara mereka lah yang mereka boleh bertemu. Jadi kemudian kita turun lagi zaman Nabi, setelah Nabi wafat, Sayyidina Umar diserahkan balik, maknanya kunci Aqsa tu diserah balik kepada Sayyidina Umar. Kemudian zaman Syekh Nuruddin Az-Zinki, guru kepada Salahuddin Al-Ayyubi, beliau kata kita kena rampas balik sebab di zaman itu berlakunya perampasan tanah. Sedangkan kita cerita tanah wakaf tadi. So perampasan tanah. Jadi Syekh Nuruddin Zinki ni susun tenteranya dan dia bernazar dia nak buat dua mimbar, dan akhirnya dua mimbar tu masih lagi ada kekal sampai sekarang. Dia buat dua, tapi dibuat bukan dia yang buat lah, tapi yang buatnya anak murid dia, Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Syekh Nuruddin Zinki tak dapat nak teruskan sebab kematian, so anak murid dia teruskan, so Salahuddin Al-Ayyubi dapat. Dua mimbar tu dibuat khas, originalnya satu di Masjid Al-Aqsa, kawasan Aqsa sendiri, iaitu kawasan Masjid Qadim. Abang Azri pernah pergi tak pernah pergi. Tak pernah pergi. Oh, kita sembang kita tak pernah pergi. Lama dah. Kan? Jadi maknanya dekat masjid lama tu ada satu mimbar, tapi mimbar tu dibakar oleh orang Yahudi. Betul. Dan kemudian satu lagi mimbar yang masih lagi katanya original adalah di Hebron, masjid Ibrahim Khalil lah. So kalau kita tanya kenapa Aqsa kan, so ada banyak hadis yang kita kongsikan tadi. Kemudian berlaku para nabi yang membina tamadun di sana. Antaranya adalah Nabi Sulaiman adalah nabi yang membina tempat tersebut. Ada riwayat mengatakan dibina bersama dengan jin, sebab tu batu-batu besar yang masih lagi ada sekarang. So tempat para nabi, kemudian Nabi pernah sebut, dan pastinya kenapa Aqsa adalah disebutkan kiblat pertama umat Islam dan masjid yang kedua dibina. Ini kira poin utama kita lah. Apabila kiblat pertama, iaitu Nabi setelah Nabi lahir pun, setelah Nabi dapat wahyu pun, Nabi tetap menghadap ke Aqsa. Setelah Nabi hijrah, baru Nabi berpaling diarahkan, maknanya fawalli wajhaka syatrul masjid, berpaling ke Kaabah. So kiblat pertama, masjid kedua. Masjid pertama pastinya Masjidil Haram lah, kan, Kaabah Al-Musharrafah. Kiblat pertama, masjid kedua. Kiblat pertama orang Islam. Tetapi dia bukan masjid pertama. Masjid pertama adalah Kaabah. Masjid pertama orang Islam adalah Kaabah. Jadi Aqsa adalah masjid yang kedua. Sebab itu Nabi Adam turun, selesaikan dengan tapak dulu. Kemudian di Masjidil Haram dibina bangunan oleh Nabi Ibrahim. Di Masjidil Aqsa dibina bangunan tamadunnya adalah Nabi Allah Sulaiman. Betul. Jadi kalau ditanya kenapa Aqsa, itulah jawapannya. So Qaswa cuba untuk kita bukan sekadar nak tengok kesan perang itu, mungkin geopolitik yang sekarang berlaku kan. Tapi yang kita nak tengok adalah kesan sejarah. Yang saya rasa Aqsa adalah antara tempat yang masih lagi mengekalkan tempat-tempat sejarah tu. Masih tempat antaranya contoh apa mihrabnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kan. Tempat Sayyidatina Maryam. Kemudian banyak tempat-tempat yang masih lagi dikekalkan, yang bagi saya setakat pengalaman saya dalam beberapa siri Aqsa,
Saya dah pernah pergi kali ke, insyaAllah kalau ni saya pergi adalah kali yang ke-5 tak silap saya. Aqsa. So 2 bersama dengan guru kita Al-Habib Ijmuddin. Kemudian satu, kali ke-4 lah. So 1 kali di offer oleh Qaswa waktu tu Aqsa Jordan Aman. InsyaAllah ni kali yang seterusnya, kali ke-4 lah. Jadi bagi saya jom lah. Jom. Perjalanan semua bermula dia masuk ke Jordan. Ke ataupun pernah Dia ada dua. Qaswa pernah uruskan 2 kita pernah buat uruskan 2. Satu dah kita panggil Aqsa Mono, maknanya dia terus masuk direct ke Tel Aviv masa tu. Waktu tu dia Turki. Naik Turkish Airlines. Okay. Ustaz Hanafi. Direct. Kemudian yang biasa ni lah melalui Aman. Ada hari tu kita cuba rancang untuk melalui Mesir, melalui Cairo. Saya rasa susah. Tapi yang tu susah sikit. Agak susah sikit. Tapi dia menarik. Masa tu kita punya rancangan sebelum perang yang ni. Belum berlakunya. Sebelum perang yang ni, mana yang ni dah setahun juga kan. Setahun lepas lah. Setahun setengah lepas. Sepatutnya kita punya rancang tu yang dengan Ustaz Ambadi patutnya. Ustaz Hanafi. Okey. Rancangnya kita nak pergi satu lagi tempat sebab Datuk ni dia bercadang untuk nak lengkapkan tempat-tempat yang Nabi pernah singgah sebelum dia Isra' masa tu. So salah satu tempat tu dia nak pergi itu kena ambil 2 bulan ni berjalan. Dia nak pergi ke ni. Tur Saina. Tur Sina. Ikut Tur Sina. Nak lengkapkan situ, tapi itulah perjalanan dia jauh Dia dan agak U-turn balik lah. dia sepatutnya dia masuk dia macam ni. Dia akan jadi 3 negara. Masuk Mesir. Maknanya sebelum pergi ke Aqsa lagi. Masuk Mesir, Aqsa dan keluar Aman. Okey. Cadangnya macam tu. Okay, Aqsa Mesir susah sikit. So perjalanan tu agak susah sikit kan untuk punya berancangan dia tu. Dan dia akan makan masa lebih 2 hari ke lebih sikit lah adanya tu. So masa dalam perjalanan tu panjang. Oh, ya betul. Tapi kalau yalah, untuk kita tengok perjalanan Isra' Mi'raj Rasulullah, antaranya Baitul Laham di Palestin kan. Kemudian Tur Saina, kemudian pokok yang Nabi Musa duduk. Tapi saya rasa kalau Mesir satu-satunya laluan adalah Rafah kan. Rafah pula dia punya sekatan, dia punya tu agak struggle. Mungkin boleh berlaku lah, tapi kalau rombongan yang agak ramai saya rasa berat. Mungkin dia tengok, yalah kita orang Malaysia ni macam-macam ni kan, macam-macam dia punya ni, ada nak kena pakai visa. Tapi kalau untuk orang Singapura yang join dia mudah sikit dia punya urusan dia. Jadi masa itulah dia punya rancangannya. Jadi Ustaz pernah masuk melalui Jordan dah kali ke ni, kalau kali keempat lah. Maknanya dah 3 kali memang melalui Jordan lah. Setakat yang Jordan. King Hussein Bridge ataupun LNB gitulah. Dia punya nama dia. Sebelum kita masuk ke Aqsa, apa tempat menarik kat Jordan, kat Aman? Dia macam ni Jordan ni kena faham dia bumi Syam. Dia bumi Syam ni bumi yang Nabi doakan berkat. Dan antara bumi yang apa istilah dia, kalau perasan kan ada satu ayat Quran kan, apa li ila fi Quraisy, surah Quraisy kan, ila fihim rihlatash syita was sayf. Yang orang-orang Quraisy ni Allah berikan dia kelebihan, dia boleh berdagang waktu musim sejuk, musim panas. Jadi kalau kita tengok apa yang ada pada Syam, khusus kita nak pergi ke Jordan ni, saya rasa terlalu banyak juga tempat dia. Kalau kita fikir pada kita bawa dulu ke ni, ke makam para nabi, itu nabi-nabi terlalu banyak dekat situ. Terlalu banyak. Antaranya nabi yang kita ambil nabi yang jarang kita dengar lah, Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' ni kalau tengok pergi makam dia, saya rasa panjang lah. Panjang tu panjang berbenuh. Panjang betul. Yang merupakan fata, dalam Quran disebutkan fata, pemuda yang pernah ikut Nabi Musa.
Dalam Nabi Musa nak cari apa guru, Nabi Khidir. Khidir. So fata dalam Quran tu Nabi Allah Yusha'. Nabi Allah Yusha' ni lah yang Allah sebut dalam berlaku dalam mukjizat, iaitu satu-satunya nabi yang boleh berhentikan matahari. Matahari tak tenggelam. Sebab kalau tenggelam berhenti perang akan, maksudnya dia orang akan dapat semangat baru. Itu berlaku juga di Palestin. Tapi makamnya dekat Jordan. Kemudian ada makam Nabi Shu'aib, makam Nabi siapa? Makam Nabi Allah Shu'aib, makam Nabi Allah Yusha' bin Nun. Sahabat-sahabat Nabi pun ramai. Peperangan yang sahabat Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid bin Harithah. Ramai lah. Tapi itu kalau kita, maknanya sebab ustaz ni baru ni ustaz kat Jordan kan. Betul. So kalau untuk nak ziarah semua tu mungkin tak sempat. Kita ada tak sempat. Nabi Allah Soleh dekat situ juga. Sebab untuk ke Aqsa tu kita cuma ada satu malam di Jordan. No, 2 malam. Satu malam masa pergi, malam saya difokuskan pada Amman sahajalah. Di Amman sahaja. Satu malam masa balik. So macam baru ni ustaz masa balik bermalam di area Petra. Tak bermalam di area ni. Area apa? Nampak. Kita ada air siap. Ada yang goreng je. Kita bermalam di Wadi Rum. Wadi Rum. Wadi Rum. Saya rasa itu ada target misi untuk Qaswa juga ke? Macam mana? Qaswa ada target nak duduk situ juga ke? Bukan target, tapi kita cuba. Masa tu kita cuba apa itinerary yang baru masa tu. Wadi Rum dia kalau buka balik dia punya apa istilah dia? Wadi Rum. Kejadian laluan Wadi Rum tu laluan pedagang. Tapi kalau sekarang ni kita tengok dia buat tu atas sebab nak tengok langit lah. So the very clear punya penampakan bintang, langit, planet. Itu di Wadi Rum. Tapi kalau kita tengok pula sejarah Wadi Rum pula, dia laluan perdagangan. Ada satu, saya tak ingat satu, bukan kitab, bukan, dia macam jurnal punya pengkaji. Kata dia itulah laluan yang pernah Nabi lalui untuk berniaga di Syam. Tapi laluannya di mana tak tahulah, Wallahualam. Tapi ada satu jurnal mungkin. Dia singgah di Wadi Rum tu. Laluan mungkin bukan tempat yang kita duduk kemah tu lah, tapi laluan-laluan yang pernah dilalui oleh pedagang-pedagang dulu. Sebab masa tu sepatutnya Petra tu dia optional sebelum ni. Tapi untuk yang itu, yang trip yang lepas tu memang request nak pergi ke Petra, jadi kita cuba sesuaikan apa yang sesuai supaya tak terkejar-kejar. Maknanya dekat Petra tu pun kita dapat duduk lama, dapat mana. Kalau pengalaman yang latest, Petra tu memang jauh untuk masuk dalam binaan apa yang diukir di apa bukit-bukit batu oleh kaum Nabatin. Tapi kalau saya rasa Qaswa aturkan pun memang sebab dia antara yang apa keajaiban dunia kan. Betul. Cuma siapa yang uzur dia ada bagi. Tapi bagi dia mahal sungguh. Berapa ringgit kalau bagi dia? Berapa Dia kira dinar. Dia dolar dinar. Kalau tak silap waktu tu 30 dinar mungkin. 20 dinar. Dia dinar satu dinar. Bukan 30, sorry. 100 dinar saya rasa. Waktu tu sekejap cuba tengok sekejap. Sebab kalau ada jemaah kita yang nak join untuk khusus umrah untuk trip ke Aqsa Amman ni, sebab memang di Petra tu dia memang tempat yang menarik, tapi itulah kadang-kadang bila yang dah berumur dan nak jalan jauh, dan kadang-kadang tak berumur pun, kadang-kadang saja nak try. Yalah dah penat kan jalan duduk dalam bas. Penat. Itu dia bukan, dia ada kuda je. Dia ada kuda, tapi kuda dia pun dalam sekadar apa melepaskan batuk di tangga. dia sampai betul-betul laluan masuk antara gunung tu. Ya bagi tu insya-Allah sampai ke dalam lah. Tak ada pula lah dia punya, saya tak simpan.
Tapi Memang memang agak mahal juga saya lah. rasa mahal, saya rasa mahal. Memang bukan agak, memang mahal lah saya rasa. Jordan. So macam mana pula dengan faktor mana kalau kita masuk ke Jordan dia tak ada apa. Kemudian daripada Jordan untuk kita nak teruskan perjalanan ke Aqsa tu kita sampai ke Jordan pagi biasanya. Okey. Mana kita sampai Jordan malam, kita bermalam. Kemudian besok pagi kita akan bergerak ke Jordan. Biasanya berapa jam nak ambil masa untuk kita sampai ke Okey, ni menarik lah. perjalanan Okey. Satu-satunya laluan yang ada daripada Jordan adalah King Hussein Bridge atau LMB tu lah. LMB atau LMB gitulah. Kenapa laluan ni dibuka? Kerana satu-satunya perkongsian apa istilahnya kalau dalam geologi dia punya geografi dia persempadanan tanah daratan yang berkongsi. Maknanya Palestin dengan Jordan dia ada perkongsian tanah, sempadan tanah tu. Jadi satu-satunya yang direct di situ adalah Jordan, LMB ni lah. Okey. Dan dia masuk tu bang, kenapa dibuka kat situ tak ada tempat lain, salah satu sebab hubungan diplomatik Jordan dengan Israel lah, direct. Dia memang ada rasmi. So memudahkan kita untuk masuk dan memudahkan kita punya perjalanan lah untuk bas tunggu apa semua tu. So maknanya secara apa istilah bukan protokol apa bang? Prosedur dia. So benda tu kita senang. Bahasa mudahnya kita naik bas, kita akan berhenti dekat sempadan dia and then kita akan masuk ke kawasan immigration, keluar dengan bas yang disiapkan oleh pihak travel di sana. So bas daripada Jordan tak boleh masuk. Kita kena tukar bas di kena tukar bas. So nanti bas daripada saya ambil lah perkataan ejen di sana daripada Jordan akan uruskan visa. Visa kita akan tahu siapa lepas siapa tak lepas visa. Dan visa tu akan kita dapatkan, dia kecil saja. Kalau pengalaman saya kecil dia punya kertas dia tu dan dia tidak akan chop dekat kita punya pasport sebab kita punya pasport rasmi memang tidak ada hubungan diplomatik. Tapi visa kan kita dah apply sebelum kita pergi. Betul. Tapi visa dia tu akan keluar biasanya last minute. Biasanya lah. Tapi Koswap punya berkat dia lain dengan dia biasa dapat awal. Setakat pengalaman saya yang ada memang semua akan dapat visa tu. Dan dia akan memastikan bahawa yang akan masuk tu memang ada visa. Tapi visa dia ada dua warna, tak silap. Warna biru dengan warna merah. Biru untuk masuk, merah untuk keluar. Tapi dia kertas kecil je lah bang. Dia macam mana? Dia kertas kecil macam ni lah. Lebih kurang size macam ni. Ada size macam ni. Macam tiket macam ni. Lebih kurang. Tapi dia kecil sikit lagi. So kita dah dapat tu. Kita akan masuk. Nanti kita akan dibawa turun. Dia akan pastikan semua beg turun. Bawa beg turun semua keluar, kita akan masuk immigration. Kemudian habis tu barulah kita boleh keluar ke bahagian sebelah Palestin. Barulah kita akan naik bas daripada sana, ejen sana pula lah. So kalau tak silap saya Koswap ambil dengan ejen OS. OS Travel tu bagi saya memang dia perform baik. Setakat ni layanan dia punya servis dia sangat baik lah OS tu. Cumanya yang saya nak cerita pada abang, walaupun nampak semudah tu kan, ni saya ceritalah, naik bas sampai, kemudian tunggu, dia akan tunggu lama bas untuk dapatkan pelepasan dia, ada dia punya gated semua tu lah. So kita dah masuk, kita turun, kita akan pastikan barang yang kita nak saja bawa, beg-beg tu semua diorang yang akan uruskan. So kita akan jalan, kita akan keluar. Tapi membayangkan kemudahan tu itu bukan macam mudah kita pergi tempat lain. Yang menguruskan beg masuk ke sini ni kira apa dia punya driver dengan orang dia ke ataupun ada dia punya tour leader. Tour guide. Orang bukanlah macam bellboy macam orang dekat tempat tu. Dia ada bellboy dia. Dia ada bellboy dia, tapi dia akan diuruskan antara dia dengan kita punya tour guide yang kita dah bayar lah.
Gitu. Yalah, sebab orang bawa beg. Walaupun saya contohnya saya akan pergi, saya akan bawa. Saya tidak akan berurusan dengan bellboy. Mesti akan tour guide. Sebab dia yalah lain negara lain dia punya pattern dia kan. Macam kalau di Mekah memang kita lah kaki gaduh dengan bellboy. Tapi di sana tidak, mesti Malaysia. So dekat situlah kalau saya boleh letakkan dia punya perjalanan, saya akan cakap itulah permulaan gerbang Sabah. Sabar kita. Dia dua, Sabah, tenang. Sabar dan tenang. Tenang. Sedikitlah pengalaman saya kan kalau bang tadi tanya kan itukah satu-satunya laluan masuk kan. Memang itu laluan dia. Pertama yang setakat dia gini. Macam mana keadaan ni saya nak cerita. Dia akan buat sampai kita stres tanpa sebab. Pertama dia akan biarkan kita kalau pasport Singaporean no issue, no problem. Dia boleh masuk terus, tak ada masalah. Mungkin dia punya diplomatik kan. Kalau contoh kita masuk, kena letakkan dalam mindset bukan 1 jam, bukan setengah jam. 5 jam ke atas. Akan berada di situ. So far paling lama yang pernah saya lalui paling lama saya tak pernah lalui paling lama tapi pernah ada orang lalui sampai 10 jam. Baru boleh keluar. Pengalaman pertama pergi dalam 5 jam. Dia pergi balik tau, bukan nak masuk dan keluar elok tak. Dia pergi dan keluar sama juga. Dia akan main masa. Ikut rezeki lah. Bagi saya oleh sebab kita pun nak pergi tanah haram. So benda tu menjadi hakikatnya tanah haram tu Allah yang atur kan. Itu atas sebab lah. Cumanya nak cerita situasi dia 5 jam 6 jam tu mesti kena pegang dalam mindset. Dia bukan kita masuk kan dah selesai. Kadang-kadang pernah sekali berlaku dalam trip saya, kita ada dalam contohlah dalam ada 2 bas waktu tu. Ke 3 bas tak silap. Semua clear kecuali seorang. Seorang tu sampailah kita orang kena tunggu dalam 5 jam. Jadi semua tunggu dalam bas. Tak boleh nak buat apa. Dia tunggu dalam bas. Dia tak kasi orang duduk kat dalam tu, ada semua kena keluar pergi kat bas lah untuk tunggu. Semua akan pergi ke bas dan dia akan tunggu sampailah orang tu selesai. Siapa yang sangkut tu lah. Jadi bagi saya itulah mahligai Sabah tu, gerbang Sabah tu perlu betul-betul solid masa nak masuk. Dan dia akan tanya kita dengan pelbagai nada. Contoh dia akan dekat situ dia akan tanya, biasanya kalau kita submit dia akan letak nama kita, contoh saya kan, nama ayah saya, nama atuk saya, nama atuk lagi. Dia akan tanya kita punya nasab tu sampai 3 keturunan. Mungkin nama saya agak struggle sikit, nama saya Muhammad Hambali. Kemudian nama ayah Abdul Rahman. Nama atuk pula Hasan. Jadi kalau contoh nama tu siapa? Nama dia apa yang memang nama Jawa kan, Morono apa tu kan. Azmi. Bagi saya tu akan senang lah. Tu risiko-risiko yang kita akan hadapi. Betul ke ada yang cerita? Ni ada yang cerita juga jemaah. Ada yang cerita sebelum ni dia kata ada yang pandai cakap Melayu ni. Kak. Wallahualam. Tak pernah lalui. Cuma saya pernah kena sangkut 4 jam di situ. Dia akan tahan pasport kita and then dia suruh kita ke belakang. Waktu tu pun sama juga asas dia. Sabar, tenang. Tak perlu tanya mana pasport aku nak duduk berapa lama. Selagi dia suruh untuk stay. Sampailah 4 jam tu. Saya kena 4 jam. Syafi'i sekali waktu tu. Syafi'i kena dulu. Saya bergantung dengan Syafi'i. Lorong yang sama. Syafi'i sangkut dah dia cakap, PA ke sangkut ni. Tak apalah. Dah dia cakap, aku lepas kot. Aku pun sangkut. Jadi dalam tempoh 4 jam tu kita tunggu. Tapi waktu tu dengan Bina Jemudian kan. So habis ulang alik. Dia sebagai tour leader okey, dia boleh keluar masuk, tak ada masalah. Tapi kita tak boleh nak buat apa lah. Sampailah akhirnya dia datang. Dia punya pegawai dia datang. Bagi pasport, tanya nama, kerja apa, sekarang buat apa. Habis, situ saja. Itu je lah dia nak tahu pun. Jadi itu antara yang pengalaman saya dah. So maksudnya 5-6 jam tu biasa. Lepas tu satu lagi kena tengok juga kalau
yang pernah pergi cop pasport dia tu pernah pergi Syria, pernah pergi Turki, pernah pergi ke Lebanon. Itu antara yang agak lambat dan sukar sikit dalam pengesahan lah. Walaupun visa dah dapat, itu isu dia. Kau cakap visa dah dapat kot. Tak, visa dah dapat betul. Tapi kita akan melalui proses di immigration begitu. Kena juga kat situ. Betul. So maknanya masa balik pun dia akan Proses yang sama juga, kita akan turun bas, beg akan pun diuruskan. akan sangkut lama juga. Kita nak keluar dah ni, bukan nak masuk. Bukan nak masuk, bukan nak keluar kan. Sama juga. ikut rezeki lah. Sudah kata kalau contoh pergi 40 orang tu kena solat ajar sekarang. Tapi betul kan? Ni yang saya nampak dan ada juga yang bagi tahu sebenarnya untuk ke Aqsa ni pun dia macam orang nak pergi Mekah lah sebab dia tanah haram. So dia semacam jemputan untuk nak pergi. Oh, pasti. Oleh sebab Semacam satu jemputan untuk sampai. dia sama juga. Dia tetap namanya panggilan. Ujiannya tetap sama, kesusahan tu tetap berlaku. Sebab tu kalau saya banyak kali pesan pada diri saya dan jemaah lah kan, nak cari keseronokan berjalan ke Palestin tak ada. Kita takkan jumpa keseronokan lah. Sebab pertama, laluan tadi tu, sampai di hotel kita nak ke masjid jauh. 15 minit, 20 minit berjalan kaki. Secara santai. Kalau laju tahap memang orang yang memang walking je laju, 10 minit mungkin boleh. Keadaan jalan Membukit. Dia ada membukit, turun bukit. So turun bukit lagi. Kalau ingat saya laluan yang Koswap punya hotel tu membukit, kemudian turun bukit sikit, lepas tu membukit lagi, kemudian masuk ke pintu utama masjid, turun bukit, naik bukit lagi. Sebab tu kalau ikut pengalaman Koswap, Datuk dengan Datin akan suggest mana-mana yang tak larat tu akan booking bagi. Dia ada booking bagi. So bagi dia akan ambil daripada hotel sampai hotel, depan hotel tu. Saya rasa tak depan hotel, depan macam jalan raya utama tu. Sampailah ke kawasan masjid. Saya rasa dulu macam saya kuat lah. Macam dah tua sangat kan. Tapi yang lately ni masa baru-baru yang latest pergi, rasa macam nak kena naik bagi kan. Tapi bagi dia sekali dia kena bayar untuk kena bayar. Satu hala. Saya tak ingat berapa, dalam $10 mungkin. Satu hala. Satu hala $10. Mana pergi balik dah $20. Pergi balik untuk sehari. Satu hari je satu waktu, kali. Satu Satu waktu. Tapi biasa kalau kita ke masjid tu subuh, maghrib isyak. Sebuah maghrib isyak. Kita sampai tu sebelum maghrib, and then maghrib stay isyak, sampai isyak baru balik. Isyak baru balik. Sebab zuhur asar kita di luar. Di luar. So, untuk okey. Bahagian persediaan pula dari segi macam mana untuk jemaah-jemaah ni yang nak join trip kita ke trip untuk Aqsa Umrah ni, dari segi persediaan macam mana Ustaz? Okey. Pertama, kalau kita daripada Malaysia lah kan. Kalau kita Malaysia, kita akan menghadapi pertukaran duitnya di sana adalah by dollar. Sama ada di Jordan ataupun di Palestin. So, pertama persiapannya duit kena strong lah, tu je lah. Melainkan kalau datang tu memang tak nak beli apa-apa lah. Kalau datang nak beli apa, contohlah Koswap letakkan satu harga, sekian-sekian. Okey, dia bayar harga tu saja. InsyaAllah lah, boleh hidup. Tapi Jordan dengan dolar, dinar dia lagi tinggi. So dinar dengan Jordan dengan dolar di Jordan. Kalau di Palestin, majority adalah kita akan gunakan dolar. Okay, kecuali siapa yang trip untuk terus ke Mekah dan Madinah, so kita akan gunakan rial lah macam biasalah, kan. Jadi pertama persiapannya adalah duit lah. Duit kena susun elok-elok. Saya pernah beli selipar, sebab selipar putus tak silap saya. Harganya $17. Kali 4 Kali dengan waktu tu, kali dengan 28, 68. Selipar macam selipar Maidin tu. $17 saya cakap, wow, dia punya. Tapi nak tak nak kita kena tolong dia orang punya ekonomi, pusingan dia.
Kemudian yang kedua antara persiapan adalah kita kena, saya rasa sesiapa yang nak pergi ke Aqsa dia kena study dulu. Study untuk tahu apa sebab pilihan kita ke Aqsa. Mungkin kita ada masa dengan tour leader, tour guide untuk tahu tempat-tempat sekian. Tapi dia takkan ada satu menjiwai kalau dia nothing tau. Dia tak ada apa-apa persiapan, tak study. Contoh orang pergi Mekah, dia pergi DIY, dia tak study, tak apa, dia cuma tahu tentang rukun, kursus pun tak pergi. Lepas tu dia tak tahu sejarah tempat, mana pengalaman yang Nabi pernah pergi apa semua, and then dia datang, dia buat umrah, kemudian balik, dia akan cakap nothing. So Aqsa sama juga. Sejarah yang terlalu banyak, tempat-tempat apa semua tu, itu insya-Allah memang kita akan tunjuk. Cuma persiapan kedua ni adalah kita kena buat study lah sikit tentang apa yang ada di Aqsa dan kenapa Aqsa menjadi perebutan, kenapa ada dua masjid yang menjadi highlight kita di kawasan Masjid Al-Aqsa, iaitu masjid yang berkubah kelabu dengan Dome of Rock. Kenapa Dome of Rock tu menjadi tumpuan sedangkan tu bukan masjid katanya. So benda tu kita kena ambil tahu juga. Supaya ada satu semangat kita di sana lah. Ketiga, saya rasa mentality berkenaan dengan mental kita, kita kena persiapkan bahawa kita memang akan ada banyak susah perjalanan. Kemudian kalau bulan 9 ni saya rasa tak sejuk sangat. Okey. Susah untuk berurusan. Susah tu adalah sebab peraturan-peraturan di sana. Kalau orang tanya tak bahaya ke untuk setakat ni, sebagai pelancong tidak akan dikacau. Lainlah kalau tiba-tiba kita bawa bendera Palestin, kita buat geram, kita buat macam tiba-tiba semangat, itu akan ada problem. Tapi macam mana pun apa benda yang peraturan macam bawa bendera Palestin ke, bawa maflar, pakai maflar, dia pakai t-shirt yang ada gambar tu kat mana-mana pun sekarang tak boleh patutnya. Macam di Mekah pun tak boleh pakai. Cuma itulah maksud saya, tak perlu tunjukkan semangat. Seruan jihad lah apa semua tu kan. Bagi saya lebih baik kita letakkan diri kita nak ambil berkat tempat-tempat yang ada. Kalau nak kata tak zahirkan rasa marah kena ada. Mesti apa yang berlaku kan, kesedihan kita. Tapi kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga lah untuk diri kita, dan satu lagi untuk kita senang mudah di sana. Senang mudah di sana perjalanan kita, sebab kita bukan selalu pergi. Kalau selalu pergi kita dah tahu selok belok dia. Saya pernah jumpa dengan satu orang lelaki yang duduk dekat sana 25 tahun tak pernah masuk Masjid Al-Aqsa. Dia orang Aqsa. Dia orang Palestin tapi tak dibenarkan masuk. Sebab yang dibenarkan masuk ke Masjid Al-Aqsa sekarang hanyalah orang-orang tua dan perempuan-perempuan saja. Kita hari ni, contoh saya sebagai pemuda, kalau saya orang asal sana, memang akan dilarang. So kita kena syukurlah sebab kita sebagai pelancong, kita dapat hadir ke sana dan kita dapat masuk Masjid Al-Aqsa. Sebab tu saya pernah duduk dekat satu tempat, bukan Jerusalem tapi dekat, saya tak ingat tempat tu. So duduk sembang dengan dia, saya cakap dia dalam umur dalam 50-an bukan. Tapi dia buat turis lah. Tapi dia tak pernah masuk Masjid Al-Aqsa. Sebab dia tak ada sebab dekat sana sini, dia dekat sana bang. Dia ada satu kawasan tu bang. Dia kawasan A, kawasan B, kawasan C. Yang ni ada yang Muslim dengan Yahudi. Yang ni Yahudi dengan Kristian, yang ni Kristian dengan Muslim. So tempat-tempat tu ada yang Yahudi sepenuhnya. So tempat-tempat tu yang kita kena rasa, yang saya sebut tadi mental kita, kesusahan tadi tu. Kalau kita susah sebab ada orang sana pun tak dapat masuk lagi pun. Tak dapat masuk sampai ketua baru boleh masuk. Jadi mental kita, persiapan tu paling utama lah. Jangan nak gelabah, jangan rasa tiba-tiba risau, macam-macam. So macam saya sebut tadi, jalan Aqsa adalah sabar, tenang. Itu sajalah. Kemudian kalau persiapan yang lain adalah berkenaan dengan ubat lah. Saya rasa ubat Malaysia kena persiapkan yang lengkap. Sebab tiga-tiga negara tu kalau kita pergi, kalau siapa yang ke umrah terus, itu semua ubat yang sangat mahal. Dia punya farmasi memang banyak. Farmasi banyak. Di Jordan ubat dia mahal, dinar. Kemudian di
Palestin tu utamanya, ubat. Siapa yang ada sakit yang memang ada perlukan ubat tu, tolong kena siapkan lah. Dia punya bekalan ubat tu kena cukup lah. Mana kalau macam trip bulan 9 dia mungkin tak sejuk, mungkin Sedang-sedang. musim panas kot. Saya rasa tak panas. Dia akhir panas lah. Akhir panas lah. Kalau Isra Mi'raj, insya-Allah kalau bulan 1 Isra Mi'raj. Oh tu sejuk. Sejuk kan situ. Sejuk. Memang sejuk betul ke macam mana? Ustaz Aqsa sejuk. Saya pernah pergi. Kalau subuh dia tu memang kita tak tahu nak nyuruk mana dah. Dalam masjid pun sejuk. Saya punya sejuk kena double triple saya rasa. Kalau orang yang memang tak tahan sejuk lagi. Kalau sejuk dia sejuk betul. So trip bulan 1 ada juga untuk Isra Mi'raj. Dalam perancangan lah tu. Dalam perancangan. So Isra Mi'raj. Biasa dalam perancangan tu jadi lah. Isra Mi'raj kan. InsyaAllah. Memang ada orang yang request nak pergi tu. Kalau Ustaz nak, Ustaz register kan. Itu dalam perancangan tu. Isra Mi'raj bulan 1. Kemudian itu ada. Cuma dia bulan 1 ni kan masih sejuk. Mungkin lah. Kemudian dari segi, saya kata tadi hotel kita jauh. Macam mana pula dengan pemakaian kasut? Adakah memang perlu pakai kasut ataupun boleh pakai pakai sneakers ke, pakai sandal ke, pakai Keselesaan abang. Ada orang yang pakai sneakers dia kata dia okey, ada yang kata kena pakai kasut okey. Ada yang saya pernah jumpa pakai slipper pun okey. Tapi saya rasa untuk jemaah kita lebih baik pakai yang solid lah, yang sedap lah. Sebab di sana saya rasa di sana senang kata naik bas untuk turun tempat-tempat tertentu saja, yang lain tu semua berjalan. Macam contoh dekat Hebron, kita kalau turun bas agak jauh, kita akan lalu kawasan semua tempat tu jauh. Kemudian nanti ada satu hari yang akan visit sekitar kawasan Aqsa tu. Bukan Masjid Al-Aqsa saja, kawasan Aqsa di bahagian luar sekalipun. Yang tu pun berjalan, turun bukit, naik bukit. So saya cadangkan ambil yang betul-betul selesa untuk kaki kita. Dia kalau makan ubat sekalipun, kalau kasut tak clear, dia agak tak selesaikan masalah lah. Sebab yalah, yang Aqsa ni dia antara tempat yang jalan, hotel dia tu memang jauh. Memang tak boleh Tapi nak cakap. Qaswa dah ambil yang paling dekat dah tu. Betul. Dan yang paling dekat dan yang paling okey. Betul. Maksudnya dari segi makannya okey, Apa dari nama segi hotel kemudahan dia? Saya lupa nama hotel dia. Kemudahan di hotel tu okey, maknanya hotelnya ada lift lah. Kan? Sebab ada yang rupanya kat sana ada je hotel tak ada lift. Ya, ada. Tapi setakat Qaswa ambil, insya-Allah lah. Insya-Allah yang cuba untuk paling memudahkan jemaah. Di sini kita cuba untuk So kalau ada orang tanya tak ada ke hotel paling dekat, tak ada. Memang tak boleh ada hotel yang sangat-sangat berdekatan. Sebab kalau contoh daripada hotel tu kita akan berjalan, kita akan masuk ke kawasan, saya lupa sungguh nama dia, tapi bangunan tu adalah sepenuhnya yang akan menghubungkan ke Aqsa. Ke Masjid Al-Aqsa. Jadi kawasan yang kita akan lalu tu sepanjang tu adalah laluan-laluan rumah-rumah orang. So kawasan-kawasan yang memang kita akan lihat sendiri lah. Siapa yang kali pertama pergi, dia akan rasa insaf. So memang daripada perjalanan kita daripada hotel ke masjid, dia tak ada maksudnya ada polis ke check ada. Laluan tak ada lah. Di pintu masjid. Di pintu masjid. Ya, pintu masjid. Kita akan jumpa ada dua. Sana ada banyak pintu lah yang actually yang ada. Cuma laluan bagi pintunya lain, yang laluan berjalan kaki pintunya lain. Tapi kita akan jumpa dua tentera lah. Kalau kita nampak tentera yang hanya ada kayu tu, yang coti tu, atau Palestin tu. Kalau tentera yang siap dengan baju peluru dia tu lah, apa semua tu, senapang atau tentera dia lah tu. So maknanya dia punya tu polis dia dekat situ lah. So maknanya kalau kita nak masuk masjid tu, dia memang akan soal kita ke, ataupun dia tengok kita pelancong macam tak? Untuk pelancong tak? Untuk pelancong, macam saya sebutkan, asalkan jangan pakaian macam nampak ada masalah sikit kan. Pakai jubah okey, no problem. Pakai seluar pun biasa okey, tak ada masalah.
Sebab sekali saya pernah datang waktu tu sekali dengan ada orang tu, orang Arab dengan pakai jubah, lepas tu dengan sorban tebal, lepas semua bawa apa kayu. Saya cakap, sudah dia ni menyebabkan sangkut kita ni kan. Tapi betul, dia sangkut. Dia tak boleh masuk. Jadi kita pakai pakaian biasa. Dan dia kalau tengok pelancong dia akan memang bagi clear lah. So, maknanya yang dikawal ketat Masjid Al-Aqsa lah. Selain lain-lain tempat yang kita nak lawat macam contoh makam Nabi Ibrahim. Itu sebab tempat kita. Tu tak ada masalah. Tempat Tapi tak ada masalah. makam Nabi Ibrahim pun sekarang sebelahnya adalah dia punya ketenteraan dia. Dulu saya pergi 2016 atau 17 saya pergi pertama kali. Waktu tu sangat-sangat seronok sebab laluan dia tu. Bila kali pergi yang paling latest terkini, Masya Allah, semua berpagar, semua agak kira dia punya tempat dia lah. Sebab di situ ada 3 makam bang. Ya, Ada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Tapi Nabi Yaqub kita dah tak boleh tengok. Sebab kata dia Nabi Yaqub tu Nabi dia. Jadi kita orang Islam tak dapat. Nabi Ibrahim dibelahkan 2. So ada contoh ni makam dia. Contohlah sini makam dia, situ ada satu tempat terbuka besi, sini pun ada tempat terbuka. So Islam kat sini, dia orang kat sana. Tapi Nabi Yaqub belah sini langsung kita takkan nampak. Yaqub, Jacob. So dia kata dia tu nabi dia lah. Antara nabi yang kita boleh ziarah Nabi. Tapi macam Nabi Daud tu, dia kata memang Nabi dia, tapi dia, boleh tapi masuk. yang melahirkan keturunan Bani Israel kan Nabi Yaqub. So dia kata nabi dia. Kalau siapa ziarah Nabi Daud pula mesti ada penutup kepala. Kalau tak ada penutup kepala, dia akan suruh pakai topi dia. Lebih kecil pun. Betul ada. Jadi benda tu kena hati-hatilah. Atau macam saya sebut tadi lah, kena banyak study juga. Study tu bukan untuk kita cakap dah tahu tak. Kita nak tahu and then kita pergi sampai tempat tu kita lebih tahu lah benda tu lah. Kemudian daripada situ lepas ziarah-ziarah tu ada pergi ke Bukit Zaitun. Jabal Olive, Zaitun. Jabal Zaitun. Ya, ada. Jabal Zaitun tu tempat apa dia punya Banyak, cuma fokusnya adalah di situ tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Sebab tu ada satu apa, saya tak pasti kalam siapa, tapi disebutkan gini, Mekah Madinah sebagai Darul Aman, tempat yang tenang. Syria dan Syam Darul Barakah, tempat berkat. Dan disebutkan khas Palestin disebutkan Darus Syahid, Darus Syuhada. Jadi maknanya tempat tu memang tempat untuk yang akan berlaku peperangan, dan Nabi Isa akan turun dari situ. Disebutkan dalam hadis kan, malaikat akan pegang tangan dan kanan kiri Nabi Isa turun ke bawah. Tempat ni di Jabal Zaitun, dan Nabi Isa akan masuk melalui Babur Rahmah di kawasan Masjid Al-Aqsa. Pintu tu dikawal rapi dan tak dibuka lah untuk orang awam. Okey. So sepanjang kita ustaz dan jemaah-jemaah, tak kira lah ustaz dengan grup lain pun di Aqsa tu, so semua tempat dalam area Masjidil Aqsa tu kita boleh access anytime. Kan situ ada banyak masjid kan? Betul, boleh. Yang untuk masjid tu no problem. No issue, tak ada masalah. Kita nak pergi masjid ke Marwani, Masjid Kibli, Masjid apa Qaswa, tempat yang apa diikat Burak tu. Burak, Masjid Qaswa, Qaswa untuk Rasulullah ada Burak. Masjid Burak. So masjid tu tak ada masalah untuk kita ziarah sebab ada dalam kawasan Masjidil Aqsa. Tapi berpandukan waktu dia lah. Berpandu waktu. Waktu dia yang kalau malam saya rasa tak ada setakat ni. Malam tak ni lah. Mana kalau macam siang tu kita nak pergi mana-mana. Betul. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kawasan Aqsa tu kalau kita rasa tenang lah untuk kita punya laluan orang-orang Islam kita. So tak ada isu lah. Okey, kita ada 9 mata yang memandang di kita punya TikTok. So kita tengah live dekat TikTok ni. Kalau anda yang sedang menonton ada yang
sambil-sambil mungkin nak ambil masa untuk nak berehat, mana yang ada nak bertanyakan soalan tentang trip kita, boleh tanya. Sebab kita ada trip-trip lain juga selain daripada tu. Cuma untuk hari ni, untuk tengah hari ni, kita sedang berkempen untuk trip Umrah Ziarah Aqsa Aman pada 29 September hingga 13 Oktober 2025 ini. Kalau ada yang nak bertanya, insyaAllah kita boleh minta Ustaz untuk jawab. Sebab Ustaz ni dah 4 kali dah ni pergi sana. Saya pun tak pernah. 4 kali dan ujian boleh tahan juga Ustaz masa dekat Aqsa tu dengan Kaswa itu lagi. Masa menguruskan jemaah masuk hospital. Kan. Pengalaman Ustaz jaga dekat di hospital kat sana? Okey. Saya lupa sungguh nama Haji apa. Bukan tempat tu. Kami gini, waktu tu nak bersiap nak pergi ke, senang kata pergi ke kawasan Palestinian. Kita nak pergi ke kawasan orang-orang Palestin. Kita tu waktu tu di Jerusalem. Bukan Hebron, tapi adalah tempat tu, kira senang kata kalau kita pergi tempat tu Muslim only ataupun Palestinian. Okay. So kami bawa jemaah tu, and then dia dah tersungkur dah sebenarnya. Dia jatuh daripada tangga, tergelincir sebab waktu tu hujan. And then kemudian dia nak juga ikut ziarah. And then saya pun bincang, saya pula waktu tu macam kita pun kelang kabut macam alamak, bas nak jalan apa semua. So saya pun angkutlah haji tu naik atas. Angkut haji tu naik ke bas. Dan kasih ceritanya kita pun sampailah satu tempat tu senang kata dah keluar daripada Jerusalem. Okey. Sampai di situ nak tak nak tiba-tiba terpaksa uruskan juga untuk dia masuk hospital. Sebab kita dia tak larat sangat, dah tak tahan sangat. Rupanya dia punya tulang pinggul tu patah lah. Okey. The big problemnya apabila saya spread lah dengan tour guide. Waktu tu tour guide akan lead bagi jemaah tu, saya akan uruskan inilah jemaah ni dengan pasangan dia. Saya rasa pertama kali saya uruskan, gambaran dia gini, daripada tempat tu kita kena patah balik dekat Jerusalem. Jerusalem telah dijadikan ibu negara dia, kan? Saya terpaksa keluarkan dia orang terpaksa dapatkan satu ambulan yang transfer pergi jumpa dekat tengah-tengah untuk tukar kepada ambulan daripada pihak dia, dan itu memerlukan masa yang saya duduk dekat hospital tu daripada pagi, dekat maghrib baru saya dapat. Padahal benda tu simple pun. Kalau contoh kan, abang dekat Jerusalem, saya telefon, bang ni ada pesakit nak transfer ke Jerusalem apa semua. Okey. So kalau lagi ikut abang, chop je lah, kan selesai lah. Tak, dia kena ambulan dia tak boleh lepas kepada sempadan. So rezekinya sebab kita adalah sebagai pelancong. Kalau sebagai Palestinian, insya-Allah memang dia akan abaikan teruslah. So nak tak nak kita bawa daripada hospital, gerak. Waktu tu dah dekat petang-petang lepas asar waktu tu. Lama juga saya dekat situ. Bawa dia ke sempadan. Dah lepas kepada sempadan tu, ambulan kena stop. Dicek oleh tentera sepenuhnya. Dia bersembang lah. Kita dah sempadan mana tu? Sempadan Jerusalem dengan nama tempat tu, Hebron tak silap saya. Sempadan situ je. Sempadan situ bukan sempadan, bukan. Dia ada sempadan dia. So ambulan tu tak boleh lepas ni, tak boleh lepas ni. So bila sampai situ kena tunggu ambulan daripada Jerusalem pula ambil. Ambulan daripada Jerusalem pula ambil. Ambulan tu pula mesti hospital yang kita nak pergi ke tempat tu. So nak tak nak mesti masuk hospital swasta. Jadi masuk hospital swasta dia, so tunggu ambulan tu sampai. Senang kata saya masuk ke hospital di Jerusalem malam. Kira seharian tu itulah seharian itulah yang jemaah duk bakar lain, kata dia, Ustaz, kita orang makan yang tengah hari ni sedap tak? Chinese food, kata dia. Ada di sana. Saya cakap, time aku tak ada pula. Esok dia orang cerita lagi, Ustaz ni sedap, Ustaz, kata dia. Sudah. So malam tu kena bayar dalam, saya rasa dekat $3,000 ataupun $4,000 serta-merta untuk dapatkan dia buat pembedahan.
So kumpul lah dengan jemaah-jemaah. Saya dengan Ustazah Hasiah waktu tu kumpul duit untuk dapatkan dia. Kita ni punyalah kelang kabut sebab Haji tu dah sakit kan. Doktor tu saya cakap, sakit ke ni? Tenang. So ada dia pernah hadapi benda yang lagi dahsyat lah. Dia kata setakat patah-patah ni pun boleh hidup lagi ni, kata dia okey lah. Tapi pengalaman saya yang tu lah yang kira betapa susahnya untuk transfer pesakit Palestinian daripada tempat Palestin tu ke Jerusalem. Itu pengalaman saya. Saya dengan Koswak saya banyak demi pengalaman. Banyak. Boleh tak apa? Yang lain kita simpan kan, untuk lain sesi lain. InsyaAllah. Okay. Kita ada soalan nak salam Ustaz. Untuk harga tu apa yang termasuk? Ni harga umrah. Okay, kalau kita tengok dalam poster di bawah ni, umrah ziarah Aqsa Aman. So di bawah tu ada untuk harga bilik berempat, bilik bertiga dan bilik berdua. Harga bilik berempat 13,990. Harga bilik bertiga 14,390 dan harga bilik berdua 14,990 ringgit Malaysia. So ini bilik ni adalah bilik di Mekah dan di Madinah. So untuk di Aman dan di area Aqsa, the standard bilik berdua. So apa yang anda akan dapat dalam package dalam harga yang dibayar ni, anda akan dapat set bag ni untuk yang pergi umrah lah. Kalau untuk Aman sahaja, Aqsa Aman dia tak dapat apa-apa. Dia cuma dapat macam inilah, untuk dia akan dapat hotel, makan full board, tiket penerbangan, standard lah. Cuma untuk yang ke umrah dia akan dapat dengan set bag, set luggage bag, dan ada buku panduan umrah, ada buku bag untuk bag kasut, ada air zam-zam nanti insya-Allah. Kemudian kalau anda ada yang nak ada pertanyaan ataupun ingin berminat untuk nak dapatkan package ni, nak dapatkan info lanjut, boleh terus tekan services dekat bawah tu, ataupun boleh DM kami, ataupun boleh terus WhatsApp pada nombor yang ada dalam poster dekat bawah ni. InsyaAllah nanti kita akan bagi info yang seterusnya, macam mana untuk anda nak daftar. Untuk anda nak daftar, harga pendaftaran ataupun harga deposit RM1,000 seorang. RM1,000 seorang untuk nak register. So dekat bawah ni ada, dekat poster ni kita ada berikan, ada Mekah 4 malam, Madinah 3 malam, Aqsa 3 malam, Aman 3 malam. So untuk trip ni Aman ada 3 malam. 1 malam masa kita sampai, 2 malam masa balik. Kenapa nak tidur? Kenapa kita kena tidur Aman, Ustaz? Kenapa kita tak boleh turun direct? Keluar tu pergi airport. Tu pergi airport. Kita kena tidur untuk kita ambil ambil berkat Syam tu jugalah. Ambil berkat Syam juga. So tempat kita kena ziarah juga tempat-tempat yang ada di Jordan. Boleh je untuk teruskan tu, tapi penat lah. Untuk kita di Jordan beristirahat tu, kemudian pagi tu last kita terus bergerak, so ada dia punya tenaga sikit lah. Itu je lah. Bagi sebenarnya dari segi penyusunan untuk banyakkan bagi kerehatan lah. Jemaah-jemaah kita boleh berehat sedikit lah. Okey, insyaAllah. Kalau ada soalan lain, saya tunggu Ayin. Hai Ayin, hai Cikgu Nur F. So kalau ada soalan, boleh tanyakan sebelum kita tamatkan sesi live untuk tengah hari ni. Ni episod pertama. InsyaAllah kita akan kita cuba untuk buat 3 episod. InsyaAllah. Kalau Ustaz tak tertidur. InsyaAllah. Tapi kita pun setiap hari kita insyaAllah Kaswa kita akan buat live setiap hari. Kita akan ambil masa dalam sejam setengah
Kita untuk kempen promosikan kita punya package-package yang lain. Kita ada juga package ke Korea, kita ada package umrah, kita ada package ke Uzbek, kita ada package ke mana lagi? Banyak lah, ke Jepun ada, ke China ada. Macam untuk bulan ni, 9 hari bulan ni Datuk pergi lagi sekali ni. Besok. Besok. Oh, dahsyat. Besok dia pergi umrah lagi sekali untuk last trip umrah kita yang terakhir untuk sesi apa nama? Untuk season ni lah. So, kemudian season umrah akan ditutup sehingga habis musim haji dan kita akan mula balik pada Julai. Jadi siapa yang nak ataupun siapa berminat untuk nak pergi umrah pada bulan Julai, Ogos, September, ni musim yang sepatutnya kurang orang lah. Tapi so far dah 2 tahun saya pergi Julai, Ogos, sama je. Tak ada kurang pun. InsyaAllah kalau ada yang nak boleh PM kami. So untuk next episode, insyaAllah kita akan bercerita banyak tentang Bumi Barakah, Masjidil Aqsa. Kemudian dan apalah aktiviti-aktiviti lain yang nanti kita boleh buat di Masjidil Aqsa, insyaAllah. So kita mulakan dulu cerita tentang package yang Khoswat sediakan. Betul Dan gambaran yang maksud nak tak nak Jordan mesti kita lalui untuk masuk Aqsa. Tapi pengalaman saya rasa Ustaz Hanafi kena invite pengalaman dia masuk direct Tel Aviv. Tu lah. Mungkin minggu depan kita boleh cuba. Kalau dia tak, nanti saya tanya dulu kalau dia boleh. Sebab ada trip yang Khoswat pernah buat melalui Tel Aviv. Tel Aviv katanya pengalaman beliau sendiri yang mengatakan tu yang lebih mudah lah, katanya keluar airport terus keluar, tak ada seorang bersangkut kan. Dia terus dalam setengah jam itu sampai ke. Tapi saya rasa Datuk tak buat disebabkan nasihat daripada Habib Abu Bakar Adni ataupun Habib Umar Jalani, mungkin disebabkan kita punya bantuan kita ke Jordan tu lebih baik kot. Saya rasa gitulah. Mungkin. Satu lagi, perjalanan dia agak dia sebenarnya untuk nak lalu ke Tel Aviv tu dia macam critical sikit lah. Dia lagi critical. At least kalau kita dah sampai ke Jordan tak dapat masuk, kita ada tempat pusing. Ya. Betul. Ada jemaah kita yang bukan ada jemaah. Saya masa dengan hari tu ziarah di Jordan. Kita orang tengah ziarah waktu tu. Sikit penutup dah kan untuk siri pertama. Antara yang lain yang kita kena ialah seperti mana kita kena faham tu tanah haram, tetap yang akan sampai ke sana juga pilihannya Allah. Rasa kami di makam Sayyidina Ja'far At-Tayyar waktu tu di Jordan, baru-baru ni lah yang bulan 12 ni. Dia jumpa dengan satu couple ni, 2 orang ni. So kita orang tanyalah datang daripada mana apa semua kan. Datang sendiri ke, sebab dia 2 orang saja. Rupanya dia antara orang yang terpaksa patah balik ke Jordan, tak dapat masuk Aqsa. So maknanya berlaku lah benda tu. Dan kita takkan boleh nafikan bahawa akan ada berlaku benda tu lah. Tapi kita doa mudah-mudahan kita dapat masuk lah. Cuma bila 2 orang tu tak dapat, couple lelaki bini waktu tu cakap sedih. Sebab saya ada tengok satu YouTube tu pun, dia buat jemaah. Okay. Nasib baik dia berempat, kira daripada kami itulah bawa jemaah yang lain. Yang 2 orang ni tak dapat masuk, tapi dia buat video dia jalan kat Jordan. Sebabkan tak dapat masuk. Sebab tak dapat masuk. Jadi tapi adalah dunia ibrah dunia. Ayalah, dia tetap akan diambil alih oleh travel agent dan diuruskan. Maksudnya macam banyak kat tadi, kenapa pilihan kita LNB tu supaya lebih ni lah, lebih mudah lah, lebih mudah untuk kita uruskan kalau rezekinya orang tu tersangkut atau seumpamanya. Sebab kalau itulah saya cakap, kalau kita boleh buat
cerita dia kalau masuk Tel Aviv terus memang bagus, senang. Jemaah pun mudah. Perjalanan pun dekat. Dia usaha Nabi cerita, oh best lah. Sekejap je dah sampai. Tapi dia cerita best mungkin satu siri tu je. Tapi kalau dia dah tersangkut kat situ tak betul lah kan. Yalah, sebab kita kalau sama kan macam orang yang stranded dekat airport kan. Kita boleh keluar kalau kita ada tiket kapal terbang nak balik. Betul. Kan. Kalau kita punya tiket kapal terbang nak balik lagi seminggu. Tapi itulah saya mengajaklah pada semua yang bersama ni kan, siapa? Beberapa orang yang bersama ni. Jom kita susun ajak family. Kalau boleh kena susah payah usahakan untuk kita sampai ke Masjidil Aqsa dan kita tengok sendiri realiti apa yang berlaku. Misinya pertama kena betulkan niat dia lah. Betulkan niat kenapa kita nak pergi. Kita nak ambil berkat macam itulah. Tapi mudah-mudahan apa yang Qaswa rancang, tarikh yang berlaku tu insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada yang menonton. So mungkin sebelum kita berpisah, mungkin Ustaz boleh bacakan doa sikit. Ustaz. InsyaAllah dengan berkat daripada usaha yang dilakukan untuk jemaah-jemaah mengembalikan memori dengan semua para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati urusan dan perancangan serta penyusunan Qaswa Travel khususnya yang dirancang diketuai oleh Datuk Muhammad Najib Alwi dan juga Datin Khadijah Abdul Rahman and the team. Khususnya mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan, kelancaran dan juga tercapainya hajat apa yang disusun, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan dalam setiap apa yang disusun, dirancang, dan pelaksanaan perniagaan yang amanah insya-Allah, dan diberikan segala apa yang telah dijanjikan, dan insya-Allah jemaahnya akan menikmati disebabkan keikhlasan yang dilakukan oleh semua staf Qaswa Travel insya-Allah. Ala nabi salih jami'ah bil qabul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأحوال يا كريم يا متعال بجودك وكرامك حول أحوالنا إلى أحسن أحوال وبارك لنا ولجميع المسلمين ببركة شهر الشوال اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا minkum taqabbal karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Abang Azmi. InsyaAllah. Dan kita jumpa pada siri yang seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih semua.